Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada semua yang menonton podcast Cetusan Idea Siri 2 episod 1. Saya Prof. Rozita Abdul Talib daripada Program Sains Pemakanan, Fakulti Sains Kesihatan merupakan moderator episod kali ini. Jadi pagi ini tajuk siri podcast kita adalah Cold Patch, inovasi tampalan kolagen untuk penyembuhan luka sukar sembuh dari makmal ke alam sebenar. Jadi untuk mengupas tajuk ini, pada pagi ini kita ada bersama dengan saya dalam siri ini adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Fauzi bin Muhammad Busra daripada Fakulti Perubatan yang juga merupakan Ketua Kumpulan Penyelidikan KPU Sel Bahan Bioaktif Termaju atau Advanced Biomech. Beliau juga merupakan Timbalan Pengarah Pusat Inovasi dan Pemindahan Teknologi Inovasi UKM. Jadi dalam episod kali ini kita nak berbual tentang satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan harian kita. Kita selalu luka dan tentang luka ini ada yang lambat sembuh, ada yang cepat sembuh. Kadang-kadang kita terfikir luka kecil ini perkara biasa. Tapi kalau untuk sesetengah orang contohnya yang pesakit diabetes kadang-kadang luka mereka lambat sembuh. Okey. Jadi hari ini kita nak memperkenalkan satu inovasi tempatan iaitu Cold Patch inilah yang telah direka khas oleh Kumpulan Pendidikan Dr. Fauzi. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut kepada Cold Patch tersebut, saya ingin meminta Dr. Fauzi cerita sedikit tentang KPU penyelidikan Dr. Fauzi. Silakan. Okey, terima kasih kepada Prof. Rozita dan Pusat Idea kerana menyediakan platform ataupun pentas cetusan idea ini untuk dikongsi bersama dengan segenap masyarakat dan juga specifically untuk staff ataupun pelajar di UKM sendiri. Okey, secara asasnya KPU Sel Bahan Bioaktif Termaju ini dibina untuk memajukan teknologi penggunaan sel bersama juga biological bahan yang mudah diserasikan kepada mekanisme di dalam tubuh manusia. Jadi asal bidang kumpulan KPU kami adalah di bawah kejuruteraan tisu dan perubatan regeneratif. Jadi dari peringkat global sekarang ni nama kejuruteraan tisu telah ditambah baik kepada perubatan regeneratif. Secara asasnya perubatan regeneratif dibahagi kepada 3. Bahan termaju, penggunaan kejuruteraan tisu dan juga adalah penggunaan sel, iaitu hot stuff sekarang yang menggunakan stem cell teknologi kan. Jadi di situ kami dengan menggunakan kumpulan pendidikan universiti ini untuk celebrate lagi, untuk meningkatkan lagi teknologi yang dipakaikan di luar negeri dah lebih daripada 60 tahun. Di Malaysia kami telah mempelopori bidang ini semenjak tahun 2000. Iaitu kita punya pioneer adalah Datuk Dr. Rozimah yang sekarang merupakan Profesor Emeritus Kejuruteraan Tisu dan Perubatan Regeneratif di UKM. Dari peringkat tersebut, kumpulan pendidikan universiti ini menggunakan teknologi daripada pelbagai fakulti. Kami mempunyai penyelidik di dalam KPU kami Advanced Biomech ini daripada Fakulti Kejuruteraan, kita ada daripada Fakulti Farmasi dan juga daripada Fakulti Perubatan. Jadi untuk memenuhi ataupun membina suatu produk di bawah teknologi kejuruteraan tisu dan perubatan regeneratif ini, kita perlu melihat kepada teknologi ataupun konsep bioconvergent. Bioconvergent ini adalah multidisciplinary daripada peringkat fundamental sehingga translasi dengan pakaikan kombinasi ataupun synergistic effect daripada expert, daripada pakar kejuruteraan, daripada pakar perubatan, clinician ataupun surgeon dan juga daripada farmasis. Ini adalah sangat penting untuk melihat kepada betapa baiknya kombinasi teknologi daripada pelbagai pakar ini menghasilkan satu produk yang utuh. Jadi bila kita implant, dia akan secara perlahan akan degradasi di dalam tubuh, dan pada masa yang sama degradasi tersebut akan meriliskan faktor-faktor contoh compound ataupun
drugs atau ubatan untuk menyembuhkan luka atau mempercepatkan penutupan luka tersebut. Jadi salah satu produk yang kami telah bina sekarang ni daripada tahun 2009 adalah Cold Patch. Cold Patch ini merupakan pendekatan bahan termaju menggunakan teknologi konvensional, iaitu freeze drying teknologi. Jadi pada pandangan pakar surgeon ataupun pakar perubatan, mereka mahukan produk on the shelf. I see. So kita ambil, kita buka packaging yang steril dan kita implant terus kepada luka pesakit. Itu tujuan atau impian daripada salah satu produk yang kami buat daripada kumpulan KPU kami. Jadi maknanya dalam kumpulan penyelidikan universiti ni, KPU ini, banyak produk-produk yang dihasilkan. Jadi saya cuba kaitkan dengan peranan doktor di Inovasi UKM. Jadi boleh ceritakan sedikit bagaimana KPU dan Inovasi UKM ini berkait? Pusat Inovasi dan Pembinaan Teknologi atau dikenali sebagai Inovasi at UKM merupakan wadah ataupun tempat di mana para penyelidik bersama pihak industri, bersama pihak pakar bedah ataupun orang awam yang menghasilkan sesuatu produk yang novel yang boleh diterjemahkan kepada peringkat nasional ataupun international. Sebelum dia pergi kepada peringkat translasi ini, dia perlu dilindungi harta intelek tersebut. Jadi Inovasi at UKM akan membantu untuk memproses harta intelek tersebut, memastikan dilindungi di bawah di Malaysia dikenali sebagai MIPO, tempat kita mendaftarkan semua harta intelek. Dan selepas itu barulah kita akan bekerjasama dengan erat, dengan rapat dengan pihak industri ataupun orang awam yang terlibat dalam pembangunan produk ini untuk memastikan semua idea yang diterjemahkan daripada individu-individu terlibat untuk satu produk itu dilindungi. Dan maksudnya win-win situation. So bila benda ni dapat dikomersialiskan, dia akan dibahagi sama rata kepada semua innovator ataupun innovator atau penyelidik dalam pembuatan sesuatu produk tersebut. Sebagai contoh, Cold Patch kami telah lisenkan kepada industri. Tapi sebelum kita melisenkan paten tersebut, kami telah melindungi paten tersebut melalui MIPO. Itu ada satu part tanggungjawab pihak inovasi. Selain itu, inovasi menyediakan platform untuk startup ataupun spin-off company ataupun sebagai SUSO di situ. Jadi di situ para penyelidik bersama potential industri akan bekerjasama membina startup ataupun individu tersebut sendiri boleh membina startup sendiri dengan program yang kami telah sediakan di bawah inovasi. Ini akhirnya akan membantu untuk para penyelidik bukan hanya bekerja menyaksikan produk di peringkat asas ataupun TRL 3-4, tapi dia perlu diterjemahkan. Bila kita mention buat diterjemahkan ni, perlu melihat contoh health product, dia ada NPRA, dia ada MDA yang perlu memenuhi orang kata full dossier documentation tersebut. Salah satu perkara yang sangat hurdles yang dihadapi oleh para penyelidik adalah clinical trial, percubaan klinikal yang memerlukan pesakit, yang memerlukan kos yang tinggi, pembelian insurans dan kerjasama dari pihak orang kata pakar, iaitu doktor ataupun pakar bedah yang membantu kita untuk implankan produk dan sebagainya. Jadi memang berkaitlah peranannya. Jadi kita balik semula kepada Cold Patch ni kan. Jadi bila kita lihat Cold Patch ni adalah untuk penyembuhan luka. Saya beranggapan penyembuhan luka yang segera. Kan? Jadi boleh doktor bezakan, kita orang awam ni kadang-kadang tangan terluka bila ada pesakit diabetes, lukanya lambat sembuh. Lepas tu kaki melecet dan sebagainya, lambat sembuh juga, dan akhirnya menanah dan sebagainya, dia kena operate kan, dia kena bedah. Jadi boleh tak doktor berikan sedikitlah maklum ataupun pengetahuan kepada orang luar di sana, apa beza luka akut dan luka kronik? Terima kasih Prof. Rozita. Secara asasnya perkongsian pengetahuan berkaitan dengan luka, saya boleh andaikan semua orang di dunia ini bila dilahirkan pun dia akan menghadapi luka itu kecil ataupun luka itu besar, akut ataupun kronik, sama ada di peringkat bayi ataupun hingga umur warga emas. Untuk luka akut biasanya dia akan pulih berdasarkan saiz lah. So dalam tempoh berminggu. Tetapi kalau kita sebut tentang luka kronik,
dia akan extend, akan lanjutan sehingga berbulan-bulan tanpa sembuh. Secara spesifiknya dalam contoh pesakit diabetes ataupun bedridden patient yang ada bed sore dan sebagainya. Ini kerana luka kronik ini disebabkan oleh faktor-faktor luaran juga, dan faktor-faktor dalaman. Contoh pesakit diabetes mempunyai keadaan gula yang tinggi, dan juga mungkin ada darah tinggi dan sebagainya yang mengganggu orang kata biological normal di dalam tubuh manusia tersebut. Jadi bila perkara ini berlaku, dia boleh melewatkan penutupan luka tersebut. Sebab itulah daripada berminggu dia menjadi berbulan-bulan. Betul. Dan bila luka itu terdedah, patogen di luar akan boleh memberi kesan jangkitan ataupun infeksi kepada pesakit tersebut, yang akhirnya boleh, kalau the worst case scenario adalah sepsis yang boleh menyebabkan kematian kepada pesakit tersebut. Jadi tujuan inovasi produk-produk yang sedemikian di bawah KPU Advanced Biomed ini untuk memastikan tujuan ataupun matlamat. Kalau kita berbincang dengan doktor, saya nak produk ini, kita implant 2-3 minggu atau sebulan tutup. I see. Sebab konsep dia perlu sembuh, kurangkan sakit, sempurna, dan tak ada delay infection. Itu yang sangat penting. Sebab pada pendapat doktor atau pakar bedah, biasanya dia akan bersihkan luka tersebut, akan pastikan pesakit itu dalam keadaan stabil daripada jangkitan, dan akhirnya kita akan implant produk tu. Produk tu perlu dipastikan bahawa dia tertutup. Produk kami di KPU Advanced Biomed ini memfokuskan kepada implantable product. Dia bukan wound dressing at the moment. Because wound dressing dia fokus kepada release factor dan sebagainya. Tapi produk kami ini menyediakan satu temporary orang kata homing structure. So maksudnya daripada kawasan luka, tisu yang normal tu, sel tu boleh bergerak ke tengah. Kepada produk kami sebagai cold patch ni sebagai temporary product untuk dia migrate ataupun bergerak daripada tisu normal. Pada semasa tertentu, template kami collagen dia akan slowly degradasi di dalam tubuh. Jadi maknanya komponen asas cold patch ni adalah collagen. Collagen type 1 yang kita extract daripada bahan buangan sebenarnya. Sebab ini adalah daripada kaki kambing. Orang kata biasanya kaki kambing kita buat sup urat keting. Tapi kebiasaannya lah di banyak restoran menggunakan lembu. Jadi because kambing dia punya mungkin saiz kakinya kecil, dan mungkin dia punya tendonnya itulah small amount lah. Jadi kebanyakannya slaughterhouse ni yang kita pergi, dia akan buat ataupun tanam. Di situ kita akan ambil kaki kambing tersebut, kita bawa ke makmal bersih, kita removekan tendon yang raw tu, dan kita akan menghasilkan menggunakan low concentration of acetic acid ataupun cuka makan. Kita menggunakan teknik tersebut untuk extract collagen tersebut, dan sehingga akhirnya kita menggunakan teknik freeze drying, maksudnya penyejuk bekuan. Teknologi tersebut menghasilkan sekeping collagen yang purified. Jadi kita pun telah membandingkan atau menganalisiskan collagen yang kita extract daripada kaki kambing ni adalah sama dengan collagen daripada manusia tu. Dari segi SDSPH-nya dan sebagainya. Dan dia adalah di dalam kumpulan mamalia. Di situ. Jadi rejection tu bila kita implant tu sangat rendah ataupun none. Ini kita telah lihat daripada clinical investigation kami lah, yang di pihak MD telah memberi kami kebenaran untuk melakukan penyiasatan secara klinikal lah kepada pesakit selama 5 tahun. Dan sekarang kami telah ke peringkat phase 1. I see. Kami telah initiate peringkat phase 1. Tapi walau bagaimanapun, untuk dapatkan phase 1/2 ni, dia memerlukan sedikit pilot study lah daripada pesakit. Jadi pihak etika UKM telah membenarkan kami sebanyak 8 patient telah diuji lah menggunakan cold patch kami ni. Jadi cold patch kami ni bukan dihasilkan di amal penyelidikan yang biasa. Kami telah upgrade dia ke dalam amal bersih, dipanggil CGMP, Good Manufacturing ni lah practice punya amal. Kami bekerjasama dengan IMR. Di Setia Alam. Kami hasilkan di sana untuk memastikan end product yang bersih dan steril. Itu pun sangat mencabar. Cuba bayangkan bagaimana kami nak masukkan mesin freeze dryer tu yang menghasilkan partikel-partikel vacuum pump tu di dalam amal bersih.
Itu adalah another inovasi bersama pihak industri. Jadi bagaimana kami pecahkan bahagian yang bersih dengan bahagian yang kurang bersih untuk daripada equipment tersebut. Itu pun pelaburan yang tinggi dan sebagainya bersama dengan manufacturer. Kami bersama dengan Lab Kongko untuk fokus kepada freeze dryer yang bersih ni. Itu salah satu perkara yang sangat penting, kerjasama semua pihak. Itulah konsep bioconvergence yang kami sempat sampaikan tadi. Kerjasama semua pihak untuk akhirnya kami dapatkan just sekeping produk yang dipanggil cold patch tersebut. Jadi saya nampak banyak cabarannya lah daripada makmal, kemudian kepada nak test kepada pesakit tersebut. Jadi tadi doktor dah ceritakan tentang cabaran daripada makmal, daripada makmal bersih penyelidikan kepada makmal bersih. Okey. Jadi kalau apakah cabaran dia bila kita bawa, bila kumpulan penyelidik bawa kepada pesakit itu nak test tu? Betul. Yang 8 orang tadi kan? 8 orang tadi. Okey. Satu lagi peringkat yang sangat adalah mencabar adalah untuk rekrut pesakit. Sebab rekrutmen pesakit ni kita dijalankan di hospital kita lah, Hospital Chancellor Tuanku Mohriz, di mana 8 pesakit tersebut kita terima pesakit yang dirujuk yang mungkin melebihi 3 bulan ataupun 6 bulan tidak sembuh lukanya. Kami sangat terkejut bahawa kami menggunakan protokol yang sama seperti protokol Integra yang digunakan pakai oleh surgeon. Jadi kita mimik same protokol untuk compare lah hasil macam mana. Alhamdulillah dalam tempoh 2 minggu hampir 100% graph uptake tu wujud. Dan orang kata small daging dah tumbuh lah di kawasan luka tu. Jadi bila surgeon tengok keadaan tersebut berlaku, dan sama seperti Integra yang kita beli beribu-ribu tu, produk ini mempunyai kualiti yang sama bersama Integra. So di sini kami sangat berbangga dan kami sangat macam terkejut jugalah. So dalam tempoh sebulan pesakit yang tak sembuh tu jadi sembuh. Yang tak boleh pergi kerja boleh berjalan dan pergi kerja semula. Itu tujuannya daripada segi sosioekonomi lah yang kami sumbangkan. So jadi melalui KPU Advanced Biomed ini adalah satu kata wadah ataupun platform kita bekerjasama dan berbincang untuk improve further. Sebab produk pertama ni dia menggunakan sangat basic conventional punya method, last 40 years punya teknologi. Itu pun dah menghasilkan produk yang orang kata lah basically. Jadi future ataupun terkini kami pun telah mempelopori teknologi baru iaitu 3D bioprinting. Konsep dia sama, menyediakan template sementara sebelum kita implant kepada pesakit. Cuma beza dia adalah guna 3D bioprinting ni dia plug and play lah, macam kunci dengan mangga. So kita scan bentuk luka tersebut, kita print dalam amal, bawa dalam bekas bersih ke OT dan implant. Cuma dia ada pro and cons kat situ. Cold patch just a piece of collagen. Kita tak boleh nak sumbat-sumbat macam tu, dia akan merosakkan structure dalam cold patch tu. Bila merosakkan structure, dia tak akan mendapatkan hasil yang sama. Dan pemulihan luka akan terganggu ataupun distortion berlakulah kat situ. Alright, katakanlah kalau kita biasa dengar kan pasien yang pesakit yang bedridden kan. Jadi bila dah ada luka dekat belakang kan, dekat punggungnya, jadi kita biasa beli wound dressing kan, beli patch kan. Jadi adakah dia punya aliran cold patch ni sama ke? Mana kita bersihkan, boleh doktor ceritakan sikit? Dari segi luka bed sore tu secara asasnya sama. Dia adalah chronic wound. Dan because dia menjadi lebih besar dan sebagainya adalah kurang pergerakan dan infeksi yang tinggi pada kawasan tersebut. Jadi sebab tu penyembuhan tu lambat berlaku. Dan tujuan cold patch tadi adalah untuk menyediakan orang kata temporary biotemplate tu. Maksudnya menyediakan bridge untuk sel yang pada kulit normal tu bergerak dan membuat granulasi tu ataupun daging-daging kecil yang tumbuh tu. Kombinasi wound dressing dengan cold patch ni akan lebih mempercepatkan penyembuhan dengan syarat memastikan pesakit tersebut kata zero lah daripada infection. Dan tempat luka tersebut perlu dibersihkan. Jadi di situ tujuan kami adalah untuk memberikan bridge lah, maksudnya bridging di kawasan yang sangat dalam yang besar luka tu. Sel-sel boleh bergerak dengan pantas dan pembuluh darah boleh grow di kawasan tersebut. Dan sebab itulah
wound closure tu boleh berlaku dengan cepat, okay. dan pesakit pun boleh hilang rasa sakit. Jadi saya bayangkan bahawa cold patch ni pada masa depan dia boleh digunakan oleh masyarakat kita semua, dan dia boleh digunakan di rumah pun. Kalau contoh kita nak bersihkan ahli keluarga yang ada bedridden ni, bed sore ni semua. Betul. Jadi boleh digunakan okey. Cold patch ni walaupun dia implantable product, tapi dengan orang kata apa, latihan atau kalau kita mengajar penjaga yang menjaga pesakit tersebut, dia boleh dilakukan dengan keadaan yang terkawal lah di situ. Sebab luka memang terdedah, tapi bagaimana kita menguruskan pengurusan luka tersebut, dia ada protokol lah yang kita perlu ikutkan, dan kebiasaannya doktor ataupun surgeon akan ajar pada pesakit tersebut. Cuma kita menggalakkan berlaku di OT sebab harga dia pun still tinggi, dan sangat precious punya bahan kan, berbanding macam Integra, macam saiz phone, iPhone tu lebih kurang 5 hingga 7 ribu. Jadi dengan cold patch ni kita boleh menghasilkan mungkin 2,000, 3,000, harga yang affordable lah. Dan insya-Allah kalau didaftarkan sebagai medical device, dia mungkin boleh termasuk dalam insurans. Okey, faham. Okey, bagus. Tahniah. Jadi kalau untuk untuk selanjutnya, apakah cabaran? Contohlah kan, produk ni dah ada, kita nak cari pula siapa yang nak sambut hasil ni. Apakah cabarannya yang dirasai? Okey, sekarang ni secara asasnya betul, dari segi commercialization-nya kita perlu melihat market needs, keperluan market. Sekarang kita ada orang kata apa, kelebihan berbanding dengan contoh macam Integra. Okey, Integra adalah memang commercialized product dah berpuluh tahun di pasaran. Cuma Integra ni dia ada dua lapisan. Dia ada lapisan silikon. Jadi bila diimplant, selepas 2 minggu 3 minggu dia akan peel off. Bila nak memerlukan membuangkan orang kata apa ni, lapisan silikon tu, kemungkinan besar luka baru akan terjadi sebab dia terpeel off sekali kan dengan daging yang baru tu. Jadi dengan kita punya cold patch ni, kita single layer je. Kita implant day zero, lepas tu dia akan berlaku proses penyembuhan luka tersebut. Tak ada secondary intervention. Dan pesakit pun tak nak datang hospital dah. Lepas nak kena kopek lagi semua kan. Jadi burden pada mereka. Cabaran lain adalah perlu melihat dari segi mungkin Southeast Asia country yang kita boleh bantu dengan kos yang rendah, dan di semua lapisan masyarakat boleh kata menerima cold patch produk ini untuk membantu penyembuhan luka. Seperti Integra, for sure lah kita akan pilih yang orang yang ada sahaja kan, untuk dapat. Pada saya tak adil jugalah pada masyarakat yang lain, sebab produk penyelidikan yang didana oleh kerajaan ni kita perlu balikkan semula kepada masyarakat awam kita. Betul. Jadi kalau dari segi tadi doktor dah cerita dari segi kajian klinikal dan sebagainya, sebenarnya wound healing ni dia kompleks kan. Jadi dan ada pelbagai, ada yang dah kena jangkitan kuman, ada yang kecil, ada yang besar kan. Jadi apa pertimbangan utama dalam reka bentuk cold patch ni? Okey, pertimbangan pertama adalah dari segi kalau daripada produk tersebut, dia adalah structure. Struktur itu perlu memenuhi hasil kajian kami yang lebih 15 tahun ni. Kami dah ada asas karakteristik produk tersebut. Jadi dalam bentuk pelbagai pun, kemudian bila kita buat inovasi ni, contoh injectable hydrogel ataupun bioprinting ni, produk ni dia perlu memenuhi ciri asas seperti cold patch ni. Kalau tak memenuhi, dia tak akan sembuh seperti yang cold patch ni. Jadi referral produk kita adalah cold patch di kemudian hari. Dari segi pesakit, kita perlu melihatlah pesakit perlu stable dahulu, dia perlu clear daripada infeksi untuk memastikan produk kita ni berjaya. Kita tak nak nanti site tu ada infection lagi, kita letak collagen, dia makan macam orang kata suplemen. Dia cepat akan menjangkitan laju lah kalau kita letak cold patch pada pesakit yang still ada infeksi tu. Okey. Jadi saya nampak saya rasa sangat teruja lah dengan produk ni sebab dulu saya pun ada menjaga ibu yang ada luka besar akibat aksiden. Jadi saya rasa produk ini memang cold patch ini memang sangat ditunggu-tunggulah, terutamanya daripada
daripada Dewan Pembedahan hinggalah di luar ward. Okey. Jadi sebagai penutupnya untuk kita tutup siri ini, apakah nasihat yang satu nasihat praktikal yang doktor boleh berikan kepada masyarakat di luar sana untuk mencegah luka daripada menjadi besar, lambat sembuh dan mengalami jangkitan? Okey, nasihat saya melihat kepada pengetahuan awam dari segi bentuk macam mana luka tersebut, dia perlu diuruskan secepat mungkin. Okey, dari segi luka terpotong ataupun luka aksiden, kawasan luka tersebut perlu dibersihkan secepat mungkin mengikut kepada protokol ataupun prosedur yang diberi ataupun dinasihat oleh mungkin KKM dan juga di hospital ataupun klinik. Ini sangat penting. Itu adalah first step. Jadi luka terbesar tersebut, contoh luka terbakar. Okey, kita takkan nak ambil patient yang 80% 70% kulit lebihan buat SSG kan, dan tampal. So dengan adanya cold patch di atas rak ni, sampai ke hospital atau klinik, doktor ambil dan boleh implan tampal terus dan melakukan pembalutan luka yang biasa. Okey, alright. Okey, baiklah, selesai sudah sesi perbincangan bagi podcast Cetusan Idea kita pada hari ini bagi pihak Pusat Idea UKM dan Kluster Kesihatan dan Perubatan Termaju. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof Madya Dr. Muhammad Fauzi bin Muhammad Busra dan semua pihak penonton yang sudi menonton pada hari ini, dan kita berharap siri podcast ini akan menjadi wadah pencambah ilmu seterusnya, dan selamat maju jaya kepada kumpulan penyelidikan doktor. Terima kasih banyak. Akhir kata kepada penonton semua, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notifikasi untuk siri podcast Cetusan Idea yang berikutnya, dan ikuti siri ini pada yang masa akan datang. Jadi saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.